Assalamualaikum dan salam sejahtera. PBPSS SK Pandan Perdana bersiaran kembali untuk sesi 2025 bersama saya wartawan PBPSS SK Pandan Perdana. Hari ini saya ingin berkongsi mengenai program Infak Bubur Lambuk. Program ini merupakan program anjuran panitia Islam dan PIBG. Di belakang saya ini sedang berlangsung gotong royong untuk menyediakan bubur lambuk. Bubur lambuk ini akan diagihkan kepada semua murid, ibu bapa yang hadir, guru-guru dan karya surau Darussalam. Bersama saya Puan Hajar Nur Syarimah binti Syaharudin, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Pandan Perdana. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Boleh tak Puan jelaskan objektif program Infak Bubur Lambuk? Okey. Baiklah, boleh pegang Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Suka bonda nak nyatakan di sini objektif Bubur Lambuk, program Bubur Lambuk ini dijalankan. Yang pertamanya adalah untuk berkongsi rezeki. Pada bulan Ramadan ni kita sebenarnya digalakkan untuk berkongsi rezeki sesama insan, terutama sekali kepada mereka-mereka yang berpuasa. Jadi dengan melaksanakan Bubur Lambuk kita dapat menyumbang dan yang ada dapat menyumbang dan kemudian dah masak Bubur Lambuk kita boleh berikan kepada rakan-rakan yang lain. Okey, objektif yang keduanya adalah untuk merapatkan hubungan silaturahim antara guru-guru, murid dan juga ibu bapa agar ada ukhuwah yang terjalin, dapatlah kita bekerjasama menghasilkan Bubur Lambuk. Dan yang ketiganya adalah untuk yang paling penting sekali sebenarnya adalah untuk kita mendidik anak-anak semua saling memberi dan juga menghargai. Apabila kita memberi, kita akan Allah akan tambahkan rezeki kita dan kita harap dengan cara kita memberi itu kita juga dapat menghargai rakan-rakan yang lain. Baik, itu sahaja daripada bonda. Saya dimaklumkan dana untuk program ini hasil daripada sumbangan ibu bapa. Adakah betul Puan? Ya, betul. Semua dana yang kita gunakan untuk membuat Bubur Lambuk ini memanglah hasil daripada sumbangan ibu bapa, guru-guru, murid-murid dan juga masyarakat setempat. Kata daripada saya, semoga program Bubur Lambuk yang kita usahakan ini dapat mendapat manfaat dan juga kegembiraan kepada warga SKPP. InsyaAllah program yang baik kita teruskan pada masa akan datang. Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua yang telah menjayakan program Bubur Lambuk dan tidak lupa juga bonda ingin berterima kasih kepada semua penyumbang-penyumbang kepada Bubur Lambuk yang kita adakan pada hari ini. Terima kasih. Semoga Allah merahmati kalian semua. Terima kasih Puan. Itu sahaja untuk kali ini. Semoga program ini memberi infak kepada warga sekolah. Sehingga berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.